Islam ni bukanlah satu agama yang menentang kaya, bukan. Dan Islam bukanlah satu agama yang mengajak orang memusuhi orang kaya, bukan. Cuma Islam ni apa dia? Dia nak supaya orang Islam jadi kaya tapi dengan cara yang betul dan belanja dengan cara yang betul. Manusia ni tuan-tuan, semua kita termasuk saya, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan balik ke agama. Cepat atau lambat. Kalau lepas dia pencin baru dia mai kesedaran beragama, rasa nak jaga. Depan mata duk tengok semua hasil duk ada depan mata ni, semua duit kelang kabut. Bolehkah kita kira balik had tak elok ni banyak mana, kita tolak balik duit? Boleh settle kah? Macam mana? Kalau tidak, sampai hari akhir dia, sampai hari mati dia, dia ada dalam guilty conscious. Masa sakit sakaratul maut tu, masa sakit tu 1000 orang doktor pakar tidak boleh hilangkan sakit itu. Masa tu Allahu Akbar tuan-tuan. Hak kita duk dengar ni adalah benda yang semua kita akan lalu, tak kira siapa. Banyak masalah kita, susahlah kita. Tak ada banyak masalah, mudahlah kita. Jadi harta ni Islam suruh orang Islam ni jadi orang yang berharta, cari dengan cara yang betul.